Aku sekarang ni berada di Helmet Cafe. Betul tak? Betul. Ini Abu John Labu. Dia dah ada kumpulan baru. Nama kumpulan dia The Lokin. Nama kumpulan dia. Ini bos. Bos ni tuan punya kafe. Macam mana bos? Ya. Kafe ni macam mana sambutan dia? Okey ke? Alhamdulillah dah 3 tahun dah. Dah 3 tahun. Masuk esok 3 tahun. Masuk esok? Ya. Tanya ada tempat 8 hari bulan. Tambun tempatnya. Tempat ni dekat Tambun. Dekat Tambun. Depan betul-betul depan Heaven. Betul-betul depan Heaven. Jangan tak datang pula. Kalau tak datang rugi. Tengok masuk dalam. Masuk dalam. Aku datang sini kan dia bagi aku motor sendiri. Faham tak? Kamu tengok motor pun ni. Dia macam style sini macam Ini kan ambil kalau kau setakat ada apa ni santai lah. Wai suku tu senang-senang je dia potong. Ya. Faham tak? Tapi tak tahulah mungkin Potong tangkon lah. kot kan. tapi best relax. Jom kita tengok kat dalam pula. Ya. Apa yang ada lagi kat atas tu? Sini helmet ni semua koleksi saya. Helmet collection sendiri. Ya, tapi tak ada yang jual lah. Maksudnya boleh tengok dalam tu sambil makan-makan. Roti semua ada lah ya? InsyaAllah semua ada. Ada kata Roti yang Frozen. Roti yang berbentuk helmet tak ada? Belum ada lagi. Betul juga dalam. Tapi kalau roti ni biasanya dia kembung. Ya. Ada, dia tekan dia lesut je lah. Ya. Roti jawab suka. Yeah. Ayo tengok. Orang lama. Tengok. Abu. Topi yang kamu tinggal kat situ topi yang mana? Ini apa? Ini boleh jual kat Nokia ni pun. Jadi kita buat apa sikit pun jauh sangat. Ada ekor juga kan. Tengok dia tengah makan apa. Tu dia senyum tu tak? Dia suka dia makan sini. Helmet macam helmet dah tengok. Ke atas ada lagi man. Zaman Jepun hari tu, helmet ni dah orang guna. Betul tak, Bu? Dia nak tengok helmet ke atas lagi. Atas tu nanti lagi tu. Ada kita kat atas tengok helmet. Makanan dia macam ni lah. Okay lah, dia relax tempat aircon, santai-santai. Ini full face punya helmet. Modern ni. Ini sebiji pun RM10,000 harga, betul tak, Bu? Kamu harga dah pakai sebiji kan? Kecilnya? Kecil tu ambil nampak, Bu. Yang kecil ni helmet dah lama. Mama kita bedak. Dia macam masuk dalam gua. Tangga tinggi kan. Tangga tinggi ya. Masuk dia tinggi pun. Kat atas ni pun kan ada meja boleh relax. Oh ya ke? Aircon juga kan. Tapi helmet yang aku suka Lucky Strike. Helmet Listed mana-mana. Abu, ini kamu suka ni, Abu? Terminator. Transformer. Ya tak? Dia kata ribu model kan. Apa? Helmet. Ini yang mahal lah ni. Listed. Racing Champion. Oh, iya. Oh, brand apa? Brand dia? Memang lah. Kalau topi kecil yang bertaruh kat sini, tak boleh kan? Tak lah. Dia merepek lah. Dia yang best macam ni Hamad. Ini. Yang mana? Dia mak ni. Itu apa arai? Arai ke best ke ni? Apa tu dia? Bukan. JEBS. Dia SKB? Bukan. JEBS. Dia tengok dia punya pattern tu. Itu macam Guns N' Roses tu topi tu. Ini ya? Ada. Ini original lah.
lama ni. Tolong jangan sentuh kaca. Lama ni. Lama betul. Ada lagi hati ada orang semua. Lagi side. Ini yang model semua ni. Ini. Dia apa ni? Full face ni. Yang ini ada tak bukan sama ni. Dia tak model lah ni. Tapi kalau kita pakai mana lah? Boleh pakai ni lemah. No, ini ada bedel belakang pun. Macam tu. Orang minat lain. Kat sini boleh relax lah. Nak buat function ke apa? Apa bel pun? Ni tu. Bel ada, noner ada. Apa? Dinosaur mana pun? Ada plastik ke? Dinosaur tu. Plastik tu dinosaur. Dapat dengokak anu tu sakit. Alah, tajam giginya. Duduk lah. Aku risau ada dinosaur tu dikokaknya abu punya anu. Mana tu? Kita kena kek. Kena kek? Kita orang nak turun bawah nak kena kek. Di sini kafe ni kan. Sana ke kek ada. Betul tak? Sini banyak. Sini banyaklah budak-budak manja. Kamu suka kek apa? Apa-apa boleh. Kek apam? Kek apam dia suka. Tak guna betul apa ni. Kamu tengok. Kalau kata orang tak payah nak pergi kebun, nak buang kutip je nampak. Kamu tengok buah. Semua dah kandung masak. Buah berries. Buah beri ya? Okey. Very okey. Ini okey lah ni. Atas bawah ada. Sampel lagi dia ada sampel lah. Kamu tengok bunga ni. Tiada segar je. Ni bunga betul ni. Kan? Bunga betul tapi plastik. Tapi dia buat macam bunga betul. Bukan orang tahu. Tak payah susah nak siram. Mari. Di sini kita kan macam-macam kek. Kamu tengok. Ini kek apa ni? Strawberry. Dinosaur. Dinosaur pandai makan kek sekarang. Kamu tengok, dia makan strawberry. Kek ni, kek apa ni? Nanas ke apa tak? Mango. Lain macam kek ni. Alah. Kalau aku tahu kek aku kat sini pun laku. Dan bentuk dia kena sama lah kan. Yang original punya kek. Kamu dah kek aku. Tak nak, tak apalah. Gelak tu tak ada lah tu. Ni. Koko hazelnut. RM13 satu. Aduh. Kan? Kau tengah-tengah ada lubang lah. Kamu suka ke kek yang lubang? Sedap tu. Sedap tu. Biasa kan lubang tengah memang sedap. Kan? Kamu tengok ni. Yang ni. Kembung dia lain macam. Sama kembung dia. Kamu tengok naik dia kan? Kamu tengok naik dia. Sama tak? Nampak? Sama tak? Sama. Aku dah kata dah. Ya. Dia okey lah. Minuman kita tengok lah. Mari kita tengok boleh. Menjadi kan? Pada kawan-kawan, kalau nak datang sini, dekat Jalan Tambun, type aja Heaven. Jumpalah ni tempat ni. Tempat ni apa ni nama dia? Helmet Cafe. Sebab dalam dia penuh dengan helmet. Helmet semua rare-rare punya. Harga dia ada yang berpuluh-ribu pun ada. Jangan helmet abu. Helmet abu lebam. Kan? Tapi kecil kan. Jadi apa ni? Bos, kalau nak datang sini apa alamat yang dia nak tahu dekat Waze tu? Kalau cari Google Helmet Cafe boleh jumpa alamat kat sini. Apa Dalam Google Helmet Cafe? Helmet Cafe. Helmet
Mas, sebelum sampai sini dia akan jumpa Lost World. Jumpa Lost World terus Friday. lagi. Ah. Alah, time aja kat situ apa ni? Heaven. Helmet Cafe. Helmet Cafe ataupun Heaven, jumpa lah tempat ni. Dia betul-betul Datang. sebelah Semua sebelah sana Heaven. Datang bawa family semua, datang ramai-ramai makan-makan kat sini. Memang sedap. Apa nak cakap dekat pengunjung-pengunjung yang nak datang? Selamat datang je. Sekarang kalau ada ke lapangan datang. Sini macam-macam ada. Kita Makanan pun minuman sejuk ada, panas ada. Semua ada. yang panas ada tak? Ada. Oh, yang panas ada pun. Kopi-kopi. Mak kalau begitu kan selamat datang kepada kawan semua yang sedang menonton. Kita jumpa di sini. Helmet Cafe. Assalamualaikum.